Kali ni kita nak buat apa? Kita akan beli hadiah untuk hari anniversary aku. Kalau korang nak tahu aku beli hadiah apa, stay tune, okay? Let's go! Okay guys, welcome back to my channel Aiman Zulkarnain. So aku tak tahu nak pergi apa. So aku terfikir satu benda. Dia handphone dia dah lama tau. So aku ingat aku nak beli handphone baru untuk dia. So handphone dia dah sampai dah. Ni aku beli handphone ni. Aku beli handphone Realme. So kita nak buka barang ni. Jom kita tengok macam mana barang ni. Let's go. Okay guys, itu saja untuk video kali ni. Hanya tunjuk handphone yang aku beli untuk isteri aku. Okay, itulah dalam kotak dia. Yang ada dalam kotak tu, dia ada buku manual. Dia bagi satu casing yang biasa. Lepas tu dia bagi macam-macam lah yang standard kedai handphone bagi kan. Ada cas, ada kabel dia. So aku beli ni dekat Shopee. Aku beli kat Shopee, dia balut memang cantik, kotak tebal, so dia balut lagi dengan bubble. So benda tu tak akan mudah pecah lah. Aku beli dekat Shopee berharga
RM700 tu, tu bukan harga asal lah, tu harga promosi. Dia ada buat promosi, waktu kita pakai voucher lagi, macam-macam kita pakai, boleh dapat sampai RM700 lah. Kalau harga asal dia RM990, RM999. Tu harga asal dia lah. Kita dah guna voucher, tu kita dah guna promosinya dah pakai. Alhamdulillah kita dapat RM704. Ini model baru juga, ada 5G. Memang aku guna tu sekarang lah untuk 5G kan. Beli handset ni untuk isteri saya sebab handphone dia dah lama pakai, handphone lama. So handphone dia pun lag. Dia nak main game pun dah tak boleh main dah sebab dah sangkut-sangkut. So saya beli untuk ni untuk anniversary kita orang. So harap dia suka lah. Nanti kita akan bagi kat isteri kita. Stay tune, okay? Okay guys, saya dah bagi dah handphone tu dekat isteri saya. Jom kita sonok TV. Dia dah boleh main game banyak. Sebab set dia tu sangkut-sangkut. So nak main game pun payah semua. Saya dah macam-macam lah, tak lag lah handphone dia. Sebab baru tak lag, dia macam sonok lah. So dia kata jangan tunjuk muka dia dalam video. So saya tak nak lah tunjuk muka dia. Saya hormat muka saya, dia kata tak nak tunjuk muka. So saya okay, saya juga. Tapi saya dah bagi dah. Alhamdulillah dia seronok, dapat handset baru. Harap ini hadiah yang terbaik untuk tahun ni lah saya bagi. Okay, itu saja jumpa kali ni. Hanya beli handphone baru untuk hari anniversary aku. Kita jumpa ke depan. Kita akan tukar apa, kita akan buat apa. Okay, stay tune. Jumpa lagi. Bye bye.